Prestasi kewangan tabung haji dilihat semakin kukuh didorong peningkatan prestasi pelaburan, kecekapan operasi serta pengurusan aset yang lebih berdisiplin. Menurut pengarah program MBA dan DBA Putra Business School PBS, Profesor Dr. Razman Abdul Latif, perkembangan itu turut memberi petunjuk positif terhadap keupayaan tabung haji menjaga kepentingan jutaan pendeposit dalam jangka panjang. Profesor Dr. Razman berkata antara perkembangan yang ketara ialah peningkatan deposit, pulangan pelaburan serta keupayaan tabung haji menyalurkan agihan keuntungan kepada pendeposit. Kita tidak nafikan juga prestasi pasaran yang kekal positif serta aset pelaburan yang lebih baik diuruskan. Dan juga kita nampak juga ada usaha meningkatkan kecekapan dari segi pengurusan kos. Kepelbagaian portfolio juga penting saya lihat kerana ia membantu tabung haji mengimbangi risiko dan pulangan. Jelasnya lagi, kepelbagaian portfolio pelaburan juga penting dalam membantu tabung haji mengimbangi risiko dan pulangan di samping usaha meningkatkan kecekapan pengurusan kos. Prestasi pasaran yang positif turut menyumbang kepada pulangan pelaburan, namun tabung haji tidak seharusnya bergantung sepenuhnya kepada prestasi pasaran jangka pendek. Jelasnya, agihan keuntungan yang baik sememangnya memberi petunjuk positif terhadap kedudukan kewangan tabung haji. Namun kemampanan sebenar perlu dinilai berdasarkan keupayaan menjana keuntungan secara konsisten disokong prestasi pelaburan yang kukuh serta kedudukan kewangan yang sihat. Dalam pada itu, pengiktirafan dan anugerah yang diterima tabung haji termasuk Labaitum Diamond Award dilihat sebagai petunjuk positif terhadap peningkatan dari segi pengurusan, inovasi dan tadbir urus organisasi. Pengiktirafan dan anugerah yang diterima oleh tabung haji seperti Labaitum Diamond Award itu merupakan satu petunjuk positif bahawa telah terdapat peningkatan dari segi pengurusan, inovasi, tadbir urus dan prestasi organisasi itu. Namun pengiktirafan bukan hanya semata-mata matlamat. Ukuran sebenar kejayaan ialah sama ada penambahbaikan itu diterjemahkan kepada prestasi kewangan yang mampan, pengurusan yang telus dan tahap keyakinan pendeposit yang semakin kukuh. Profesor Dr. Razman turut mengingatkan tabung haji supaya terus memperkukuh tadbir urus, pengurusan risiko dan ketelusan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi serta pasaran global. Langkah itu penting bagi memastikan momentum positif tabung haji dapat dikekalkan selaras tanggungjawabnya mengurus amanah jutaan pendeposit.